Yang manakah menggambarkan bahawa pelaburan diurus dengan lebih baik jika nilai itu tinggi? Kalau awak tengok dekat sini, margin ni kita tak tahu margin apa. Margin tu sebenarnya peratus. Okey, kalau tokokan ni adalah peratus untung kasar atas kos jualan. Yang ni untuk tentukan harga barang. Nisbah semasa ni adalah nisbah kecairan. Dan pulangan atas modal ni adalah nisbah keberuntungan. Okay, so kalau dia kata berkaitan dengan pelaburan ni dia berkaitan dengan nisbah keberuntungan. Nisbah keberuntungan kat sini ada dua je, tokokan dengan pulangan atas modal. Adakah dia kena mengena dengan tokokan? Tokokan ni dia melibatkan harga barang. So tak ada kena mengena. Kalau pelaburan, yes, dia berkaitan dengan pulangan atas modal. So pulangan atas modal ni kita gunakan untuk kita tahu berapa peratus untung bersih yang kita dapat daripada modal yang kita laburkan. So kalau pulangan atas modal tinggi, bermaksud kita dapat banyak keuntungan daripada pelaburan kita. Pelaburan diurus dengan lebih baik. Okey, so jawapan dia adalah D.